kita boleh bergerak sendiri, kita boleh berjalan sendiri, kita boleh makan sendiri, maka ia masuk dalam kemampuan. Dalam rukun yang kelima ni tuan-tuan rahmati Allah, menjadi kewajipan kepada kita untuk laksana, bergantung kepada kemampuan. Yang pertama, harta kita. Bagaimana kita nak tahu? Kita boleh sara hidup kita sendiri. Kalau kita boleh buat loan itu juga termasuk kemampuan. Kalaulah kita ni tuan-tuan, harta kita ni cukup-cukup makannya, hari ni hanya makan untuk hari ni, esok kena cari lain, itu dah terkeluar daripada kemampuan. Kemudian dari sudut kesihatan, bukannya maksudnya tuan-tuan kita tak ada penyakit ada, tapi tuan-tuan sakit yang tidak mengganggu kehidupan kita dan kita tak bergantung harap dengan orang. Kita boleh bergerak sendiri, kita boleh berjalan sendiri, kita boleh makan sendiri, maka ia masuk dalam kemampuan. Dari sudut dua benda ni tuan-tuan rahmati Allah atas diri kita, harta, kesihatan. Yang ketiga tuan-tuan, giliran. Haji kita ni ada kota tuan-tuan. Sebabnya tuan-tuan, perjalanan haji ni tempohnya singkat. Malah tuan-tuan, yang paling wajibnya hanya satu waktu, wukuf. Dan wukufnya tuan-tuan hanya satu tempat. Tempat pula tak besar pun tuan-tuan, Padang Arafah. Kalau tak dapat wukuf, tuan-tuan dapat dah haji? Tak dapat. Jadi sebab itu tuan-tuan, para ulama bersepakatlah untuk menetapkan adanya kuota. Tetapi tuan-tuan, umrah ni tak perlu tunggu giliran. Haji kena tunggu giliran, umrah tak perlu. Sebab apa? Sepanjang tahun.